Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali di channel Hamsia Misha dan saya hari ini Aiman dan juga Assalamualaikum semua. Selamat kembali bertemu channel saya Hamsia Misha. Saya hari ini nak masak popia berinti sardin ataupun kulit popia berinti dengan sardin. Okey. So bahan-bahan ni kita ada biasa satu kulit popia ni, tapi kita guna yang kita nak saja. Dan sardin, okay, ni contoh sardin dia. Sardin murah je dalam tin kecil ni. Dan telur 2 biji. Ni tomato kecil tu tomato cherry, cili padi merah, cili padi hijau. Ini suka hati kita lah, suka hati kita pula. Terpulang pada kita. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Nak letak serbuk cili pun okey je. Oh, sebut cili pun boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Ni bawang yang kita nak hiris ialah bawang Holland ataupun bawang Bombay. Sebelah. Separuh lah kurang dia. Okay, 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang merah kecil. Kemudian di sini kita ada daun bawang. Kita akan hiris sebentar lagi. Yes, kita akan tambahkan juga serbuk kari ikan. Ya, serbuk kari ikan lebih kurang 1 sudu kita akan gunakan. Di sini tadi ada garam kan? Garam dan juga serbuk perasa. Lepas tu kita nak buat, kita ada dia punya gam ya. Gam ni saya cakap macam mana ya. Kulit popia ni agak tebal. Jadi saya dah cuba dah sebelum ni menggunakan air, dia tak mau lekat. Jadi saya cubalah dengan tepung ubi kayu. Yang saya jadi kacau-kacau dekat. Dah jadi macam ambuyat ya. Jadi gam lah kurang lebih dia. So, sebab kulit popia ni tebal. Dia tak dengan air dia tak lekat. Mungkin dia sebab terlalu kering kot. Wallahualam. Okey, so step seterusnya kita hiris dulu ya. Kita nak hiris dulu lah daun bawang ni. Okey, jom kita hiris. Okey, dah siap hiris kita punya daun bawang. Kita nak hiris bawang putih dan juga bawang Holland. Okey, kita cincang bawang putih ni ya. Bawang merah ya. Dah siap dah semua ya, kita hiris-hiris lagi. Yang harus yang kita nak tumis yang ni je. Bawang putih ni tumis hingga kekuningan. Ni bawang putih ni tumis kekuningan. Lepas tu jom kita tumis dulu lah. Ya. Okay, kita dah panaskan kita punya kuali ni dalam minyak. Periuk lah. Periuk. Tak panas lagi lah. Sebab periuk dia tebal. Kita tumis bawang putih ni sehingga kekuningan ya. Okay, nampak dah kekuningan tu, dah hangit tu. Kita masukkan tomato dan cili ya. Dan juga sardin kita tu tadi kita dah penyek-penyekkan ya. Dah kita betul-betulkan dengan dengan sebatu. Okey. Masukkan 1 sudu rempah kari ikan. Okey, rempah kari ikan dan juga masukkan juga bawang Holland dan juga bawang merah. Dan bawang putih dah masuk tadi. Dah tumis. So kira bawang merah dengan Holland ni macam topping dia lah. Itulah. So kita kecilkan api ke? Takut hangit. Boleh tambahkan sedikit air je. Tambah sikit air.
masukkan daun bawang tadi ya. Oh, kita nak ambil garam dengan bahan berasa kan. Dia jangan masin sangat ya, sebab nanti termasin. Buat sekarang apa ya? Tu. Okey, kita tambahkan garam ya, sedikit garam. Tambahkan juga bahan berasa. Sikit dah. Tak dimasin ya. Tak sardin pun dah masin. Masin je. Dia dah terasa dah. Kita akan masukkan telur. Tu. Kita masukkan telur ya. Okey, ini juadah kita, orang cakap apa? Pencuci mulut untuk berbuka puasa ya. Juadah untuk berbuka puasa. Cuci mulut pun boleh lah. Biasa kalau orang panggil pencuci mulut tu benda manis. Oh. Tapi saya suka macam ni. Kalau manis-manis sangat kurang. Ya, macam ni je ya. Dia kedudukan dia sebab nanti kita akan goreng kan. Kita akan masukkan ke dalam kulit popia tadi tu. Lepas tu kita goreng ya. Sebelum kita goreng tu, kita sejukkan dulu benda ni. Kira inti dia lah. Okey, so dah siap lah. Ya. So kita buat kulit popia dulu. Tunggu sejuk dulu. Okey, ni hasilnya kawan-kawan semua. Dah sejuk Jom kita transferkan dia ke dalam kulit popia ya. Kita tengok cara mak saya membalut. Sama juga macam buat popia carbonara ke apa ke semua. Ni jalan yang sama, okey. Okey, mula ambil satu. Okey. Satu apa? Satu kulit popia lah. Lepas tu nak banyak kan nak sikit inti dia. Terpulang pada mak je. Kita buat banyak-banyak lah. Nanti bocor. Dia pun cakap macam gitu. Takut. Kita nak buat ni cara kita lah ya. Cara Michelle lah. Maksudnya main belasah je ya. Kita koyak lah sikit. Itu memang kan macam cakap dia tebal. Sebab dia ada kulit yang nipis, ada yang tebal. Yang ni tebal punya. So bila goreng pun kriuk-kriuk nanti. Tak apa, kalau salah pun tak apa. Percubaan pertama kan. Ya, tak tahu nak cakap lah. Semalam buat elok je, hari ni kita ada macam ni. Tapi kita tengok sama-sama je. Atau mungkin mak saya nervous kot. Iyalah, rasa nervous jugalah. Tengok Kau tak ada dalam video okey je sebenarnya. Patut semalam malam ni double tau. Kita double kan ya. Dia terkoyak lah tu. Okey, kita letak gam dulu. Okey, gam tadi, ubi kayu tadi. Okey, tak sikit situ. Allahu Akbar, panjangnya pula. Tak apa, yang ni kita tunjuk yang biasa. Kali kedua kita tunjuk macam okey. Okey, balut lagi. Lepas tu Dia keras sikit tau. balut lagi. Cantik kan. Boleh lah. Macam tu lah. Kita bubuhlah gam dia. Kita letakkan pinggan ni. Belum lagi kita nak letak gam. Patutnya ada berus dia ni. Mak malas nak ambil. Yang mana ada. Malas nak ambil dalam laci tu. Okey, ni hasilnya. Boleh je dengan tangan habis kita. Okey, satu dah siap. Tinggal lagi tak tahu berapa banyak lagi kita buat Agak-agak nak buat berapa ya mak? Tak tahu. 5-6 macam tu Ikut lah. pada inti dia lah. Kalau inti dia banyak, kita buatlah banyak. Oh, okey. Tunjuk lagi ke? Boleh je. Okey, kita buat macam ni. Siap-siap gam lah, senang cakap lah. Tak siap-siap gam. Tapi sebenarnya ada burus dia. Tapi mak malas nak ambil dalam laci tu. Pakai sudu pun okey juga. Boleh lah. Tapi bila dalam video, dalam kita buat rekod jadi gabra sikit. Itu biasa lah, normal. Kalau tak ada belakang video okey je. Betul tak Aiman? Ni belum lagi masuk TV. Kalau masuk TV tak tahulah. Dia Hancur. menggigil rasanya. Hancur. Cuba kita try je ni ya. Dah try, cuba dah try lagi. Cuba dan try adalah benda yang sama. So letak gam lagi.
Ini bukan gam uhu ke gam apa, ni gam ubi kayu. Bismillahirrahmanirrahim. So balut lagi. Macam kecil pula. Dia kecil sikit. Saya letak pipi ni. Tak apa, okey lah ni. Maksudnya ikut saiz kecil saya besar lah, terpulang lah. Kan kita nak makan sendiri, bukan untuk jualan. Iya betul. Lagi pun gam ni terpekat sikit lagi ni. Boleh lah Okay, so kita letak tepi. Tengok Ya. Kita ada gemuk, ada kurus. Lepas ni kita buat panjang. Yang gemuk ni Aiman, yang kurus ni Mak. Okey lah. So nak tunjuk lagi ke? Cukuplah kot, Cukup dua lah. je lah. So kita habiskan di background lah. Kita video. Nanti kita goreng, kita akan tunjuk. Okay, kawan-kawan semua. Ni kita punya popia dah siap ya. Okay, kita panggil popia inti sardin lah. Boleh lah tu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. So kita sebab nak makan sendiri kan. So jom kita panaskan minyak dan kuali. Lepas tu kita menggoreng. Okay, jom. Minyak dah panas, kita goreng lah ya. Goreng popia sardin. Popia berinti sardin. Tu buka kau Okay, dah siap. Jom kita angkat. Wah, nice. Very nice. Tak macam angin tapi bukan angin memang macam tu. Dalam kamera nampak macam kurang sikit. Okay. So kita goreng sikit yang belum goreng lagi. Lepas tu kita hidang. Hidang lepas tu makan untuk berbuka. Nampak je macam nak pecah, tapi kita jangan usik-usik dia tak pecah lah. Minyak api pun kena agak-agak yang kuat sangat. Okay, kita dapat goreng ni, kita buat penutup. Itu saja. Okay, kawan-kawan semua, kita punya popia berinti sardin dah siap digoreng. Okay, nampak ada kriuk-kriuk tapi tak ada rasa lah. Kita belum berbuka lagi. So, mak saya nak belah. Bukan mak saya belah ni. Dia belah ni. Kita nak tunjuk Kita dalam tunjuk dalam dia, isi dalam dia panas ya. So kita tunjuk isi dia, kita potong menggunakan gunting tajam. Okey, ni rupa dan rasa dia. Ni bukan ada cheese tau, ni tak ada cheese. masak kan. Masak. Dah kita dah masak dah, 2 kali masak dah kan. Okey. So kawan-kawan, jika berminat mengikuti ni, jika berminat tu, jika memberikan sikit sebanyak manfaat, boleh juga, sama saja. Okey, kita sama-sama support, sama-sama berjaya insya-Allah. Okey, selamat berpuasa pada yang sedang berpuasa. Okey. Itu sajalah. Terima kasih. Okey, assalamualaikum.